Okey. Bang. Okey, assalamualaikum, selamat pagi gang. Alhamdulillah. Hari ni kita nak komplot mencari haruang dekat belakang ni. Nampak spot tu. Spot menarik gang. Ni dekat Sungai Tok Aking. Sungai Tok Aking Terengganu. Sekarang ni pukul 8.45. Kita turun, kita cuba nasib. Hari ni saya nak guna setup hari ni. Ni setup saya. Reel Shimano SLX DC 71 dengan rod rentaka 820, rentaka black head 4 Lepas tu saya nak cuba guna ni gewang ni. Rapala fat rack. Rapala fat rack. Kita cuba main deep. Sebab sini air keruh ni. Air keruh jadi dia gelap. Kita kena pakai warna gelap juga. Warna hitam ke, warna hijau terang gini, warna oranye ke, warna merah ke, comel. Kalau main kat air keruh gini, kita cuba main deep dulu. Hot top water boleh cuba kat ni. Sebab sini ada ikan haruang, ikan sebara, ikan apa tu, ikan baung. Lepas tu lain lah, ikan tomang pun ada ni. Tapi air rendah. Petang nanti baru air tinggi. Jadi jom kita casting. Okay, jom kita cuba. Ni saya menggunakan fat rack menggunakan fat rack 5 cm. Mata tukar dah semua sepakai single hook. Tiba hook lekat Gewang ni boleh main boleh main atas dan juga boleh main bawah. So saya nak cuba main bawah. Jom kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita main kakak dasar. Kita main slow, layan je. Sebab hari ni rate 8.1 dah speed dia, ratio dia. Jadi kita kawal slow je lah. Kalau ada tu insyaAllah lah dia akan sambung. Kita main slow, layan je. Sebab air keruh dia ikan tak julah, ikan tak liar lah kan. Lepas tu mesti dia akan main dasar. Kalau tak water ni tomang okey lah, haruang boleh tapi dia kurang banyak pada deep juga. Kita boleh main fat rack. Lepas tu kita boleh main spinner bait, kita boleh main soft plastik lah kalau air macam ni. Okay, jom pergi depan sikit. Suat kan. Haruan lekat di kayu. Kasar juga geng. Abang menggunakan Rapala fat rack. Boleh oh. Kagak. Baru iya. Kosong. Ups. Karuang. Popok so. Rumah makin boleh ikan lah. Kau ni kau tahu ni. Bosok.
Lagi kat nu. Oh tu kat nu. Oh tali gagah tali. Boleh. Ya. Mau yo ngapa patah. Tak. Hah? Dah. Oh, kasut. Sekilo lebih. Keng. Oh. Oh, tak sah jadi. Jadi oleh, jaga ambil ligrit tu. Guang. Oh, mahal pula. Allah kau. Okay. Oh. Sikit. Depan ni ambil. Oh, air dah tu. Oh, tunggu. Dia nampak dah lupa kau. Oh, mahal pula Keng. Oh, tuang kecil tapi laju. Akak itu dia ikan yang kedua Keng. Ketiga dah ni. Mantap Keng. Oh, nak plastik hitam juga. Plastik bag. Wah, pula. Tengok. Saya sedap ke. Oh, kat setir. Ambil ambol tu. Kali lagi. Ikan yang kedua. Ikan yang ketiga Keng. Ha? Ikan kuning. Apa? Oh. Masuk dalam terus. Boleh. Ayo. Okey. Bang. Ya. Hehehe. Wadah. Sah. Aici kirim. Puak. Aici kirim. Cak. Okey, geng. Guna setup air ni. Shimano SLX XT dengan rod rentaka 820. Lepas tu dengan gewang Rapala Strike geng. Padu. Mantap. Yosya. Duduk konteng. Ya, pak konten ni nak dari saya ni. Muka bang. Anak saya bawah juga IC kirim. Tengok mana mesin ni. Oh, menggunakan spinner bait Dane Labata. Ya kak. Badu. Ambil ambol tu. Oh, ni ada nak bagi ikan sikit. Ni Pak Aziz duduk dengan botol. Jadi kita boleh ikan ni. Kita nak bagi dia sikit. Itu banyak-banyak makna apa kok. Ni rezeki Allah bagi berapa ekor ni, geng. Ini sekerak je. Kejap je ni. Dia tapi sambung ajak lagi lah. 1, 2, 3, 4, 5 ekor dah. Zee, nak plastik lemon ni? Plastik lemon nak untuk ikan ni. Lepo tu. Jadi ni botol guna
Upah ngepukak je ngai ke pegah ke terebu. Jadi ini kita duk casting. Allah bagi rezeki banyak ni. Kita kongsilah dengan dia. Nak kongsi rezeki sikit Allah bagi ni. Mana plastik? Abang Aziz kita lama dah ni. Kerja dulu. Dia tengok dekat kedai bemi. Lama dah. Kan? Kedai bemi lah. Dekat barang. Okey. Kita bagi lah. Buat lauk seorang lah. Bagi hot sini. Beres boleh? Cukup Okey, kita bagi 2 ekor dia. Beres ya ikan. Okey, sambungan pula kita. Jom. Tengok ikan mak aku boleh tadi. Oi, kena ambil gambar. Jadi ngah. Apa jadi apa? Kena ambil gambar. Ambil gambar, ambil video hok ni ada kat ni. Baik, cambil tak? Cambil tu tak? Dah sedap apa ki tengok gitu lebih dah. Dah sedap dah cambil tak? Dah sedap tu berdua ni. Oh, akak. Ambil dia. Akak lah 2 tangan. Banyak ekor je. Ni hak ke? Ni kosong. Ekor kaki lah ni. Okey, sini gua. Allah, dak 3-4 rasa kan ni. Ambil. Oh tu hari dah dah. Cuba sini jap nak ambil gambar dulu ke. Enggak boleh. Gambar dulu ke. Wah. Tak ada dah. Nenah. Ha? Oh, bisa buat lam masak. Ni. Oh. Tunggu. Apa dok kau cakap awak dulu lebih. Ya. Tengok saya dulu. Tunjuk dengan dia. Ha? Tunjuk dengan dia. Oh, tunjuk dengan dia apa. Okey. Tapi biar dia dah Biar tu bagian je jadi dah. dah. Bos dak yang makan beratus. Oh. Dia dah. Jom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin amin ya. Amin ya rabbal alamin. Jom buka puasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudut kau dapat tangan. Sudut dah. Ni tangan gitu wow. Sudut dah. Dah beranya. Okey jap bawah. Tengok sikit. Tu. Ya. Sedap ah. Mana chef dia? Dia air ke? Chef duduk dalam je. Adik ipar duduk dalam duduk masak je. Lagi je. Ada dah. Oh no dah dua. Hak ngari ah. Oh ni Oh ni dah tu dah. Oh ni ada berasa sikit. Dah ada dia. Sikit Tak chef tengok. Chef turun kangai kak. Makan lu. Goreng. Dengan ni yang kipas tu.